Saya nak approach topik ni dari satu perspektif yang lain. YB gagal untuk buang Azam Baki. Dan untuk topik kita seterusnya lah. dan Perdana Menteri lagi gagal lah. Dan Perdana Menteri lah lagi gagal untuk buang Azam Baki. In fact, orang yang lebih awal yang pergi berdemo, I didn't tau. Aku tak pergi demo buat kenyataan semua ni pasal nak tukar Azam Baki ni. Yang lebih awal ialah orang macam Anwar Ibrahim, Wan Azizah, Anthony Loke, Mat Sabu. Kan? So for that question to be put to me, then actually habislah semua kabinet yang ada tu gagal lah. In fact, itu adalah fault line pertama antara saya dengan Datuk Seri Anwar is the fact that selepas semua yang berlaku itu finally disambung juga. Saya faham lah masa ambil November 2022 tu, kalau Datuk Seri Anwar kata kita tak nak pecat mengejut, semua faham lah kan. Tapi dia sebenarnya dah bersara Mei 2023. So sepatutnya just let him go.